Bojik. Waldanjik. Test guys. Saya dalam YouTube tu rasanya. Dalam FB je tu guys. Udah dia masuk dalam YouTube tadi. Macam ni boleh si ada. Dah lah, tergerak je. Boleh oh. Masih lagi 0-0 di antara pasukan Mike Soccer Kid dengan SAFC. Edwin will set up tadi. 2-3 kali try. Tapi kita si berjaya nak menembusi 2 gate platform tu. Cubaan daripada SAFC. Ada serangan-serangan yang dilakukan oleh SAFC masa tu. Tendangan masih lagi antaran yang menjadi antara pemain tu dua-dua tu, di antara Haziq Safwan dan Aiman Hafizul tadi. Kawalan bola daripada Glenn Logan membuka permainan kepada Sarizan sebelah nun. Bola keluar. Kita layan ya Facebook je guys. YouTube macam mesti dapat di-connect kejap tu. Tapi yang kita pasti kini tu SAFC mengawal permainan masa tu, menguasai bola dari segenap section. Dan ke atas daripada Syabil, mencari Aiman. Okey.
Alan bola daripada Amirul Haziq mengeluarkan bola ya. Masih lagi. Okey. Daripada Solikin. Antara hantu pas pada Fernando Helter untuk pasukan My Soccer Kid. Fernando Helter. Pada Terence. Masih lagi Terence. Di tengah. Pada Glenn Logan. Terlepas penguasaan bola daripada pasukan My Soccer Kid. SAFC mengatur-gakkan. Hantaran dapat dipatahkan di sia oleh Lionel Gomez. Gakkan daripada Aiman kali tu. Belum lagi dapat menembusi pertahanan pasukan My Soccer Kid. Amirul naik ke atas. My Soccer Kid cuba mengatur gerakan dari Kasket. Sebelah tengah tadi. Gabriel Chanden selaku penjaga gol pasukan SAFC. Mau ajak nunggu II ajak tu. Tim II. Arafik naik ke atas mencari Haziq. Lepas cuba direbut balik oleh Aiman di sia. Okey, dapat bola kepada SAS. Saf. Saf je lah. Tidak sap tu. 19. Terence. Masih carut bahagian tengah guys. Baru dimulakan. Admin ada lambat berapa minit tadi. Lambat sedikit sebab kita ada masalah untuk login. Ya, masalah lain di situ. Padahal kita dapat selesaikan mudah sikit masalah ya. Teruskan permainan kini tu. Clearan terus dibuat oleh kapten. Memberikan lontaran masuk untuk pasukan My Soccer Kid. Si main Pak Abu tebang. Adanya. Pak Abu ada. Saya dah lah Pak Abu. Alah, si mainnya. Esoknya main. Esoknya main. Esok Pak Abu main guys. Pak Abu kecil-kecil Pak Abu ya. Cili padi ya. Disimpan dulu. Tapi Saf SAFC tu perlu menang 2 game untuk melayakkan sidanya masuk ke peringkat seterusnya. Bahkan daripada Aiman. Terus dikeluarkan bola yang memberikan sepakan sudut untuk pasukan SAFC. Aiman akan mengambil sepakan tu. Rendah tendangan daripada Aiman. Terkeluar dan sepakan gol untuk pasukan My Soccer Kid. Tendangan daripada Solikin. Oi, dapat dihalang di sia oleh Gabriel tadi. Terlepas peluang My Soccer Kid. Serangan lagi daripada My Soccer Kid ke dia tu. Akan dapat ditangkap kemas oleh Gabriel Cindan. Sikit je bang. Okey lah, sikit lah. Sikit. Simple lagi. Okey. Tim sikit ya. Kuat angin dari barat kini tu guys, bertiup. Kita terpaksa berdepan dengan matahari masa tu. Alan bola daripada Bradley.
Okay. Syabel turun ke depan kepada ketua pasukan iaitu Muhammad Sazwan. Build up game dari sebelah kiri lagi kali tu. 1-2 dapat dihalang di sia. Kawalan masih lagi daripada Arafiq. Itu serangan daripada Razin. Razin hantaran ke tengah. Dihalang oleh pertahanan pasukan My Soccer Kid. Glenn Logan selaku pemain tengah. Ada beberapa yang ada di dalam list senarai kini tu. Tapi kita tumpukan perhatian kepada Fernando Hendelter berdepan dengan Sazwan. Fernando berjaya melepasi Sazwan. Tapi Gabriel dapat menangkap bola ya. Syabel tengah pada Bradley tengah. Okey. Bradley Syabel. Sazwan. Taran pada Syabel. Kali tu coba untuk membuat gerakan daripada Syabel kali tu mencari Aiman di atas nun. Dapat pada Aiman kali tu berdepan dengan tahanan, terus dapat ditangkap kemas oleh penjaga gol. Modric macam saya ada guys. Okey, goalkeeper untuk pasukan My Soccer Kid. Banyak pemain yang saya hadir untuk My Soccer Kid tu. Penjaga gol Muhammad Irfan mengambil tugas sebagai penjaga gawang untuk pasukan My Soccer Kid. Water break. Okey, water break. Muhammad Irfan goalkeeper. Budaya apa gitu. Gabriel goalkeeper. Sazwan kapten. Untuk kapten pasukan My Soccer Kid Fernando Hendelter. Okay. Si dekat gila tu orang. Macam singit je. Ni pandai tersasul admin nyebut SA tadi. Okey, water break off. Kita ada lontaran masuk. Siapa main Tok Min? Osmah Marasin. Pasukan Serike bertemu dengan Bintulu. SAFC bertemu dengan My Soccer Kid. Tim Bintulu, gabungan Belaga dan Bakun. Ada nama, ada si Datuk sebenarnya. Untuk MSSM dulu. Si nak main dengan Bakun dan Belaga ya. Okey. Itulah timnya. Top seeded juga seeded My Soccer Kid tu. Tapi setidaknya berdepan dengan tim Serike ataupun football club daripada Sapi Amit tu guys. Sazwan pada Syabel. Syabel mencari Aiman. Aiman turning. Okey, hantaran dekat di situ. Oh, si menjadi 1-2 yang dilakukan oleh Aiman dan Arafiq tadi. Dipersalahkan Arafiq. Sepakan cuma untuk pasukan My Soccer Kid. Glenn Logan. Bukan. Siapa yang akan mengambil sepakan tu? Lionel Gomez. Lionel tinggi. Tiada rakannya di sia. Ke debah. Itu Haziq Safwan. Balik kepada Haziq. Bermain dekat di situ. Coba untuk mengatur serangan. Sekali lagi. Mencari Aiman. Tackle di sia. Oleh
Amirul Haziq. Dipersalahkan kerana menjatuhkan Aiman. Technical foul yang dilakukan. Sepakan percuma untuk pasukan CK. Payung kau main besar. Min kena panas juga tu. Salah position payung. Mungkin selepas tu perlawanan admin akan berpindah ke 14 guys. Untuk menyaksikan deciding game di sebelah nun. Lekat-lekat bang. Lekat-lekat. Yalah tak. Masalah juga dekat IPM tu. Tinggi. Okey je admin pun lain power tu. Takat tu. Kau kita orang. Tak katuk set dah signal yang madah sik lekat. Benar kau? Dua orang dah madah lekat tu. Kita orang ada makin gam tak kah? Ya, yang lekat tu. Sekejap guys. Paksa on wifi. Ya, sabar ah. Ya kali YouTube si mau nerima kali. Kena ban YouTube dah admin dia. 2-3 kali ya on off. Masih lekat pada ha. Admin udah on wifi tu. Si patut habis data. Udah reload pagi tu. Okay, one device on. Macam ni, lekat-lekat lagi. Respon lah. Bahkan cuma untuk pasukan main soccer. Kedudukan masih 0-0 guys, separuh masa pertama. Dua-dua perlu menang untuk mengukuhkan kedudukan bagi menyaingi 3 tempat. Okey Damin, okey, terima kasih Hekifik. Tauke kek lapis. Daripada Dalat. Dalat kau ya Iki? Alah lupa. Oh ya. Lepas tu kita akan pindah ke padang sebelah nun guys. Okey, kita bola yang terbaik. Akan daripada Haziq Safwan. Dikawal oleh Glenn. Masih lagi bergelut di tengahnya. Akan cuba dipecah oleh Arafiq di sebelah nun. Pemain seperti Razin Sahrizal membuka ke tepi. Belum lagi dapat menembusi pertahanan pasukan Malaysia Kekit kali tu. CK mengatur gerakan. Menerusi Arafiq gig sekali. Masih lagi bergelut sida Joachim Gindi nun. Joachim dekat saja. Taran mencari Aiman. Serangan dari sebelah kiri. Taran ke tengah. Si menjadi hantaran daripada Aiman. Itu Hilter. Fernando Hilter pada Glenn. Bermain dekat di situ pada Fernando Hilter. Cuba mengarahkan Solikin untuk naik ke atas. Tandukan daripada Sazwan ke belakang. Dikeluarkan bola ya oleh Alif Sazwan. Serangan lagi sekali CK dari sebelah kiri. Mencari Aiman. Bola terlalu laju terkeluar di sia. Wak kerana okey dah wak. Steady wak. Pasal on wifi tu wak. Aduh. Makan modal tu. Apa boleh buat? Okay. Amirul naik ke atas pada Fernando Hilter. Dikeluarkan oleh Sazwan bola yang memberikan lontaran masuk. Kena kaki Fernando. Aduh, senak perut Fernando tu. Apa dimakannya? Perlu makan sagu ya tu guys. Sagu dalet. Oh ni okey. Keman sagu dalet. Duduk di sia. Bola terlalu keras ataupun macam ni. Pengadil
Isaduddin meminta untuk pertukaran bola kerana angin terlalu terik. Angin terlalu terik lah. Lawanan dah berlangsung 20. Kita ambil dalam 5 minit dah. 25. 5 minit lagi tinggal tu. Okey. Payung dah bergoyang-goyang dah tu. Tempat nak ke berpindah ke sebelah nun guys. Serangan daripada Aiman dalam kotak penalti. Masih lagi Aiman. Di situ kita memerlukan Pak Abu untuk settle down Aiman tu guys. Bermain dengan Aiman. Saya dapat Aiman di tengah ya. Semua nunggu bola antara dia Aiman. Saya dah mau ngagak. Tinggi tendangan daripada Lionel. Kali tu Sike datang lagi. Daripada Razin Sarizal dikeluarkan, memberikan lontaran masuk untuk Sike. Lepas Bradley, Solikin tahan ke atas. Akan mencari Terren. Hantaran Terren pun dihalang di sia oleh Joachim Gindi. Terkena tangan, berikan sepakan cuma untuk pasukan My Soccer. Tempang tainga Aiman betul. Aiman perlu seorang lagi di atas ya guys. Macam center midfieldnya. Untuk coupling. Baru Aiman dapat berlari dengan bebas. Tapi Aiman pasal create keririk tu. Enggak. Aiman coba untuk melepasi 3 pertahanan pasukan My Soccer Kid. Aiman. Tendangan terus daripada Aiman. Si dapat menghantar ke tengah. Mencari Arafiq di sia. Memberikan sepakan gol untuk pasukan My Soccer Kid. Glenn ke atas pada Solikin. Bahkan Solikin dapat melepasi 2-3 pertahanan. Ada halangan lakukan oleh pemain Sike tadi, tapi diteruskan permainan. Gabriel membuka ke tepi kepada Alif Sazwan. Sazwan ke atas pada Bradley bahagian tengah. Diteruskan permainan. Saya pegang cuma guys. Kali tu Bradley akan mengambil sepakan tu. Ataupun okey, Bradley. Tangkap kemas oleh Irfan. Mukah main first game, second game pun Mukah main. Si tahu tim A, B, C. Tim A dah lepas, tim C lepas, tim B masa tu. Solikin. Dirampas tapi dikasari Solikin di siang, memberikan sepakan cuma. Dijatuhkan oleh Joachim tadi. Gelap kan? Mengikut dari sebelah nun kaca. Bahkan cuma untuk MSK.
Teran, tenangan terkena palang di sia. Oi, terkeluar guys. Tenangan daripada Glenn rasanya tadi. Bukan gol untuk pasukan Sike. Aziz pada Bradley membuka permainan pada Joachim. Ke sebelah Nun lagi sekali. Ada serangan dari sebelah kiri. Lawan ke tengah. Oh, lambat sedikit. Aziz Safwan di sia. Evan terus dapat menangkap bola ya. Tinggi hantaran daripada Sarizan. Semestinya akan mencari Fernando Helter tadi. Bola terlalu laju ke depan. Syabil. Yes, Mbak gi masuk, Mbak gi masuk, Mbak gi masuk. Mbak gi saya ada orang ha. Hantaran jauh macam tu guys. Olan daripada Teren. Tandukan daripada Sazwan. Fernando Helter. Coba berdepan dengan Sazwan di sia. Halangan utama untuk Fernando bagi melepasi bahagian serangan di sia guys. Sazwan semestinya center back untuk pasukan Serike. Terlalu kuat sekiranya untuk dibit. Masih lagi dalam permainan kini tu. Wazin. Kawalan bola lagi sekali daripada Matias. Okey, tamat. Oh, lambat 3 minit kita. Tamat separuh masa pertama. Kedudukan masih lagi 0-0. Saya dah YouTube on lah guys. Aduh. Nak kita cek berita. Itulah tadi perlawanan separuh masa pertama atau perlawanan pertama pada petang ini dalam kejohanan pada petang ini. Hari itu hari terakhir untuk under 14. Okey. Football Club menentang pasukan Mysore Kid. Kedudukan masih lagi 0-0. Esok adalah hari terakhir untuk 16. Panas betul.
Game, okay game. Eh. Itu okey. Cing kok. Sini kok. Kucing seminggu. Sini 28 bulan 12 sampai 3 bulan. Ni duit gig lah 14-16 di spesifik. Boleh. Kucing berapa tu penduduk. Mana? Setidaknya diam di Okey, diminta para pemain Dah ada aku bukan nak. Bintulu Education Bintulu Education untuk pengesalan pemain. Diminta datang serentak semua dengan sikit-sikit. Pintu diri. Final dah deciding. Ya. Kau buat sampai tak kata orang? Aku mau kau betul esok. Alang-alang bah. Nun dah ada lah. Bagus aku pergi sini aku sedang malam. Sudah sunstream. Tapi yang pun Baiknya. Baiknya. Sudah halah. Pengacara ya, yang pun pandit ke dalamnya pentingnya. Meriah. So dia setelah I'm with my own way. I know. It's good. One day people will be sick. I hope. Memang akan itu orang kena aku. Timun saya diri siapa gitu yang dari keduluan. Oh ya. Sedang mikir berdaya anak mau kita untuk jadi kenangan sidak tu rising star lah. I know very well ada 2 orang. So, hanya kita up aja. Kita semua Orang tak buat. Dia ada kekuatan aku pun kosong aku nak sih. Ya. Menang uang. Kita nak menasihati semua orang. Apa yang penting kita sadar itu adalah profession apa semua hidup. I'm happy doing this. Nah, cuma ya nanti macam tu kan dua event kan. Dia orang nanya belah ni nanti siapa nak pula dia macam kena jawab. Saya dah orang mau turn up, mau step up, mau ikut tu. Ada yang berani. Self esteem ada. Okey, bersama bukan perhatian di tengah padang pelawanan separuh masa kedua di antara pasukan Sapi Amit Bogor Club yang menggunakan warna biru menentang pasukan Maikit Sapi Amit Team. Soccer Kid Team menggunakan jersey warna merah. Kedudukan pada masa sekarang Alright. masih lagi Thank you Joseph. 0-0. Sama-sama kita Coach tunjukkan Joseph perhatian Kalangti hadir dengan Coach Wan Jamak hari tu guys, petang tu di UPM. Okey. Akan menyaksikan perlawanan juga pada hari esok juga kelak. Antara skauter-skauter yang ada juga hadir untuk menyaksikan perlawanan tu. Untuk esok juga
Ya adalah setidaknya lah. Ada. Lawanan skor masa kedua akan dimulakan. Amanah. Pela apa ya bos? Ish. Lambat dah. Tinggal bas benar dah tu. Usurasit tu. Piala Usurasit lah. Usurasit kan orang Nikoya. Piala Petronas. Youth. Usurasit. Orang Oyak kenal ku tu. Okey, akan dimulakan separuh masa kedua guys. Panas lit, payung udah dipindah position. Dimulakan separuh masa kedua penentuan. Siapakah yang akan menangi perlawanan tu? Sekiranya Sri ada masalah dua-dua tu untuk merebut tempat ke peringkat seterusnya. Okey, perlu ada kemenangan di antara dua-dua pasukan. Joachim membuka permainan pada Edri Syafizul. Tahan dekat di situ dengan Bradley Gerald. Turun ke bawah. Pada Alif Sazwan. Membuka kepada Sazwan di sebelah nun. Kali tu serangan dari sebelah kiri. Cuba untuk dibuat. Syabil naik ke atas. Mencari Aiman. Kali tu Rafiq. Rafiq. Tendangan Rafiq melepasi palang di sini. Azama Farazam. Masih lagi kosong-kosong di situ Azama Farazam. Minta maaf guys, kita si dapat on YouTube. Mungkin YouTube ada ya sikit merih-merih hari tu, marah. Bab admin 2-3 kali on off tadi. Tapi kita on aja dengan FB ya. Kita on FB je lah. Kelak kita coba on YouTube balik. Serangan kali tu daripada pasukan My Soccer Kid. Sepakan percuma diberikan kepada pasukan CK. Pasukan CK, MSK. Ayo, dapat ditangkap kemas oleh Gabriel Shandon. Naik ke atas. Glenn. Pemain dekat dengan Fernando Helter. Membuka ke tepi sebelah nun. Hantaran Fernando terlepas pada Solikin tadi. Serangan belum lagi. Turun ke debah. Settle down bahagian debah. Alip. Okey. Kepada Edri. Tahan dekat di situ, naik ke atas. Incit daripada Razin. Hantaran ke atas terus mencari Aiman di sebelah nun. Aiman. Belum pergi Aiman. Tendangan Aiman. Gol! Aiman menyaringkan gol di situ. Wow, gerakan daripada pada Batu tu. Syabil kah? Bukan Syabil lah. Syabil lantaran terus naik ke atas mencari Aiman yang kosong di bahagian tepi. Bahagian kosong terus disambah oleh Aiman. Jaringkan gol pertama untuk pasukan CK ataupun SAFC pada minit ketiga separuh masa kedua. Lalu bangkit lagi sekali My Soccer Kid tu guys. Pemain menggunakan jersey nombor 10 Aiman. Ketiadaan Atta di sia serba sedikit menggoyahkan bahagian tengah untuk pasukan My Soccer Kid. Atta apa lagi di sini? Chris Maximus Maximus Chris. Apa namanya benar? Chris Maximus. Nyala ya.
Seorang lagi. Ay, 3 orang sidak dalam masuk ke kit yang saya ada tu guys. Naik ke atas. Okey, kawalan bola di sia daripada Adri pada Alif Sazwan. Membuka kepada Sazwan, kapten di Sinun. Syabil. 13. Razin tadi hantar ke atas. Syabil ke atas cari Aiman. Sekali lagi Aiman naik ke atas. Gerakkan Aiman. Untuk beat si dapat mencari Arafik sudah berada menunggu bola daripada Aiman tadi. Itu Amirul. Balik pada Glenn Logan. Dapat dihalang di sia oleh Arafik. Arafik dan Aiman 1-2 di sia. Terlalu kuat hantaran daripada Arafik. Masih lagi Aiman coba untuk melepasi tetapi dijatuhkan dan memberikan sepakan gol untuk pasukan. Kedebah pada aku tik. Sorry Jen. Alah, si stable guys. Sorry. Bilanya pergi ke Sinun kan, pasang atur ya tu. Pasang atur ya. Atur kamera tu. Ada seorang jaga kamera tu hanya. Gabriel. Sarizan tadi bola terkeluar memberikan lontaran masuk untuk pasukan Sikih. Bradley cut tadi si menjadi daripada Razin turun ke debah. Sazwan kali tu. Okey. Pada Syabil semestinya akan mencari Aiman di atas nun. All out Aiman tu guys. 1 gol terhasil daripada Aiman. Masuk ke kit. Oh, cantik gerakan dapat dirampas oleh Razin Sarizan. Razin, masih lagi Razin. Hantaran ke tengah. Oh, tendangan daripada Razin dapat dihalang di sia oleh Mac Dixon Chim. Bola keluar memberikan sepakan sudut untuk pasukan Sikih. Azin akan mengambil sepakan tu. Azin Shazrizal. Hantaran Razin tadi kepada Aiman menghasilkan gol pertama tadi guys. Masih lagi bergelut dan keluar lagi sekali. Sepakan sudut lagi sekali guys. Okey. Azin. Honda hajar di situ pada Aiman. Terlepas penguasaan bola daripada Aiman. Cuba dirampas oleh Salikin. Dijatuhkan di sia. Memberikan sepakan cuma kepada pasukan Maisokakit. Salikin Fernando Helter perlu lebih perkemaskan lagi serangan-serangan di bahagian atas untuk masuk ke kit. Sambil menerima hantaran-hantaran bola daripada Glenn Logan. Dan seorang lagi pemain iaitu Terence. Awalan daripada Joachim. Naik ke atas pada Rafiq. Bermain dengan Aiman. Tendangan Aiman terus di sia. Dapat ditepis oleh Irfan. Terselamat pintu gol masuk ke kit.
Tendangan deras daripada Aiman tadi dari luar kotak penalti, guys. Semakin berani dan berani Aiman tu. Solikin memecut naik ke atas. Kawalan bola disia oleh Alif Sazwan. Dapat balik pada Solikin, bermain dekat dengan Fernando Helter. Masih lagi Fernando. 3 pertahanan mengawasi pergerakan daripada Fernando. Itu Razin. Turun ke bawah. Pada Adri. Bermain lagi sekali dekat dengan Bradley. Membuka permainan. Okey, pada Joachim sebelah Nun. Sekali lagi kepada Syabil. Turun ke bawah pada Sazwan. Pada Alif Sazwan. Warna pink kaki Alif. Alif Sazwan. Membuka kepada Sazwan. Apa sudah jadi Sazwan? Bola terlepas tadi. Okey, tiada yang menekan setidaknya di sia. Masih lagi 6 orang pemain CK yang berada di lebah ya. Tiada tekanan-tekanan yang dibuat. MSK terus balik ke home position. Tekanan high pressing tiada dibuat di situ. Bradley. Sazwan, ada tekanan yang dibuat oleh Solikin. Turun naik Solikin, si berani nak menekan terus. Fernando Helter pun sama. Ada gameplay ataupun ball transition daripada pasukan Sapri Amit FC tu. Si perlu untuk menyerang naik ke atas. Cuma untuk menarik perhatian pemain MSK untuk naik ke atas menekan, guys. Sambil dapat memecah formation sidak MSK. Amirul dapat merampas bola, tapi bola terkeluar, memberikan sepakan ataupun lontaran masuk untuk pasukan MSK. Sapri Amit, sorry. Expai. Ai, siapa nun? Syabil kah? Kan? Laju. Tu orang ajak lah, Oi. Panas, guys. Matahari makin ke depan dah tu. Ditangkap kemas oleh Irfan di sini. Wazin. Okay, dekat dengan Bradley. Okay. Joachim membuka kepada Syabil tadi. Alif Sazwan bermain dengan Sazwan di situ. Sentiasa akan menarik perhatian pemain MSK untuk push up naik ke atas. Si perlu nak tergopoh gapah menyerang sebab setidaknya dah leading. Syabil. Dihalang di sia tendangan Syabil dari oleh Terren Jonas. Pertukaran pemain, guys. Nombor 2 dimasukkan. Pasukan Sapri Amit Football Club membuat pertukaran dengan memasukkan pemain menggunakan jersey nombor 2 Amir Faris bin Amir Rudin Faizal dan mengeluarkan pemain menggunakan jersey nombor 14 Haziq Safwan bin Kaha. Faiz dimasukkan, mengeluarkan Haziq Safwan.
untuk pasukan Srike. Edri. 3 orang tu. Seperti biasa akan bermain di debah guys. Pengasuhan penting. Saya perlu nak menyerang. Betul. Syabil. Balik pada Sazwan. Azin ke atas mencari Aiman. Lagi Aiman. Berdepan dengan Farid. Aiman, masih lagi Aiman. Tahan ke tengah mencari Arafiq. Tendangan Arafiq terkeluar di sini. Sepakan sudut untuk pasukan Srike guys. Water break. Ainil, saya dah Ainul ke Ainil. Pak Abu, steady Pak Abu guys. Si Kemiri tak min, dah di situ si lah Kemiri. Isuk si tahu, ada si Isuk. Isuk pergi Miri pun si je malah live. Bagus situ je, ada ball, ada game mod di tangga situ. Steady juga. Aik. Aku. 15 minit lagi. Kedudukan masih lagi 1-0 di situ. Izzat Olsen, kami si Kemiri sok kali. Mungkin si Kemiri. Sepakan sudut guys. Kaung sikit Kapten Sike Amin. Usui Mau namanya. Ni tunggu dulu. Usui Mau. Naik atasnya. Ninya. Oh, corner. Jaga Usui Mau naik atas. Jaga Usui Mau naik atas. Mau je admin kaung guys. Kelak orang lain madah. Admin tu mencarut kata sidak kelak. Nak ya dah orang si suka admin tu malah live mencarut. Tendangan tinggi daripada Razin tadi. Tendangan dia. Tandukan daripada Usui Mau. Terkeluar di sini. Tepakan gol untuk pasukan MSK. Ainil Pak Abu bang. Yalah dek. Adik kami kena double. Oh benar juga. Kena gantung. Okey esoknya game. Esok gamenya. Tapi Tok perlu menang untuk memastikan setidaknya akan bersaing dalam kedudukan 3 atau atas. Si dapat nombor 2, nombor 1 si dah hal. Nombor 3 mau direbut. Aiman. Terlepas Aiman. Kawalan daripada Razin lagi sekali. Membantu di siap follow up. Pemain dekat dengan Aiman. Razin. Turning. Lagi juaknya mau main dengan Aimannya si mau ngembak. Aiman juga mau ngembak di siap. Masih lagi Aiman. Dijatuhkan. Sepakan percuma diberikan kepada pasukan Sike. Usui Mau naik. Usui Mau naik. Tunggu tengah Usui Mau. Si Bo nyepak. Naik. Aduh, kau juga mau nyepak. Naik Mau. Okey, naik Mau. Kacak. Kempuh je lagi. Sepakan akan diambil di siap oleh Bradley. Tendangan terus ataupun pressing terus daripada Bradley. Woi, ditanduk ataupun ditepis keluar oleh Irfan di siap memberikan sepakan sudut untuk pasukan Srike. Usui Mau ditagih di bahagian corner tu guys.
untuk aerial challenge. Dan juga pemain nombor 2 yang baru dimasukkan iaitu Faiz. Kenanya ada lebih sentimeter di sia dengan ketinggiannya. Boleh tahan keeper MS. Yes, Irfan. Munada nak boleh tahan lagi. Modric si hadir dalam perlawanan hari tu. Apakah yang akan mengambil perketuk? Syabil kali ataupun Razin. Rendah aja tendangannya di sia. Pada dikawal dan dibuang di sia oleh Solikin. Masih lagi Srike daripada Bradley, terlepas Bradley. Clearan terus dibuat. Ada tekanan yang dibuat oleh Fernando Hilter menekan pemain nombor 17 tu, iaitu Edri. Okey lo, pertukaran pemain guys. Pasukan My Soccer Kids membuat pertukaran dengan mengeluarkan pemain menggunakan jersey nombor 19 Terran Joines dan memasukkan pemain menggunakan jersey 20 Clark Vine Anderson. Pemain nombor 20 Mark. Saya dah full list guys. Okey. Mulakan dengan lontaran terus ke dalam. Ada si nombor 7 main pemain. Ada Solikinnya. Ya, hanya Solikinnya. Tengah mengepung bola. Solikin ditagih untuk menjaringkan gol dengan Fernando Hilter tu untuk menyamakan kedudukan guys. Tidaknya si dapat nak nunggu lama. Sebab masa semakin suntuk. Ada 10 minit lagi. Sazwan Usuimau turun ke debah. Pada Gabriel Chandin tadi. Okey, clearan terus dibuat. Dapat pada Glenn Logan. Boleh saja melepaskan sepakan di situ antaran daripada Glenn tadi. Razin. Kepada Lionel, terlepas di siap penguasaan bola daripada WFL. Cuba untuk naik ke atas Glenn. Pemain dekat dengan Lionel. Tahan mencari. Oh, ada rempuhan. Solikin di siap. Masih lagi diteruskan. Cobaan daripada Fernando Hilter. Tenang ya di siap oleh penjaga gol iaitu Gabriel Chandin tadi. Cendan ke Chandin? Cendan. Sabil. Sazwan. Bahaya buat hantaran-hantaran panjang di situ. Ini tu kita dapat nangga tekanan-tekanan yang dibuat oleh My Soccer Kid. Semakin naik dan semakin berani di situ guys. Solikin. Nak Solikin nanti. Tandukan pada Glenn, pada Fernando. Masih lagi Fernando di situ. Tenangan terus Fernando leret di sia. Ditangkap kemas oleh Gabriel. Rebah dengan perlahan dengan penuh aksi di sia. Seperti pelakon TikTok. Edri. Pada Alip. Membuka kepada Usuimau. Hantaran terlalu laju di sia. Okey, Syabil ada backup. Syabil terus hantar ke atas. Kawalan bola daripada Mark. Serangan balas daripada pasukan MSK. Bermain setengah padang kali tu. Pada Fernando terus lagi sekali pada Gabriel. Perlu lebih tenang pasukan Srike tu guys. Agassi kehilangan banyak bola. Razin tahan mencari Aiman, memecut di sebelah nun. Aiman coba untuk melepasi Matthias Gindi. Bola. Ke debah lagi sekali. Syabil pada Bradley. Membuka ke sebelah pada Edri. Seperti biasa pada Razin.
Antara naik ke atas pada Aiman. Aiman. Arafik. Kali itu Arafik. Masih lagi sepak angin di sia. Dapat dirampas oleh Glenn Logan. Wazin ada backup. Turun ke bawah pada Edri. Okey, Bradley turun lagi ke bawah pada Alip. Apa dirampas oleh Solikin, guys. Nasib Suimau dapat mengeluarkan bola ya. Aduh, Suimau sakit. Sakit burit Suimau. Terguguk pada ya bergegar tadi, guys. Padang Suimau guguk. Menang game tu top 3 secure. Belum rasa admin belum dapat secure gila. Sebab lagi masih ada rival yang memerlukan 2 kemenangan semua, guys. Kemenangan peluang untuk pasukan masih lagi bergelut di sia. Matias. Come on, Matias. Hantaran ke tengah terus di sia. Dapat ditangkap kemas oleh Gabriel. Lawanan dah berlangsung 25 minit. Ada 5 minit lagi untuk pasukan Sri K mempertahankan kedudukan mendahului di situ. Menang tu perlu sikit lagi menang esok hari. Barunya secure tempat ketiga, guys. Tak perlu ingat Lithuania akan bangkit dan sikit lagi tim WFL dah kalah. Okey, KV dengan my team, okey, dua-dua dah naik. Berebut nombor 3 lagi. Okey, so untuk peluang untuk Sapu Amit football, okey, punya menang. Okey, nya antara tim yang kita boleh ada selangkah lah. Belum benar-benar masuk. Baru Paras Betis baru masuk kata. Lithuania antara pencabar hebat juga Lithuania Junior tu, guys. Berarti esok tidak akan bertemu. My soccer tu dah punya kalah. Mungkin sedikit lah. Sedikit tercicir, tapi nya perlu menang juga esok lah untuk menyaingi. Sebab sidak tu mata nombor 3 berebut nombor 3 tu bergigit. Joachim naik ke atas. Terus dikeluarkan bola ya oleh Mark. Ada pertukaran pemain Sike yang baru di situ. Pasukan Sapri Amit Football Club memasukkan pemain, membuat pertukaran dengan masukkan pemain menggunakan jersey nomor 5 Muhammad Dainis Benjamil dan mengeluarkan pemain menggunakan jersey nomor 4 Muhammad Sabil bin Samsul. Dainis. Paling best pun Sapri Amit untuk menang 2 game. Memang layak ya aja. Dan angka carta balik 6 poin akan secure. Mula lagi 3 poin belum dapat. Sebab saya ada lagi persaingan lepas ya. Jadikan 2 gig kemenangan tu. Baru kita mikir matematik untuk perbezaan jaringan, kan? Itu orang memang okey. Laju tu orang lari. Tu orang perlu laju lagi lari. Lajukan lagi. Mulakan perlawanan dan sebentar saja lagi selesai perlawanan dia yang sedang berlangsung di antara Sapri Amit Football Club yang menentang My Soccer Kids. Ais, Wazin lagi nanggal lututnya tadi. Bagi pengunjung yang menyaksikan perlawanan yang sedang berlangsung ketika ini, masih lagi diteruskan permainan. keputusan perlawanan di antara Sapri Amit Wazin wabah dan angkat lagi sekali. Tak nangga disiplin si Dada Wazin tu. Solikin. Kawalan daripada Solikin membuka permainan ke sebelah kiri. Dipatahkan di sia. Kali itu serangan daripada Arafik. Antaran si menjadi daripada Arafik. Bradley, pemain tengah yang si ada Enel. Nya antara pemain yang pasal bompas pulas.
untuk membantu bahagian tengah. Kawalan daripada pemain baru usia jenis. Tahan masuk. Tinggal 1 minit lagi. Serangan terakhir mungkin daripada pasukan Sri K. Pada Aiman. Aiman ke tengah. Afiq. Aduh. Peluang Afiq tadi. Wazin. Pada Edri. Cuba membuat tendangan terus Edri. Okey. Rep. Gabriel duduk tegurin di sia kerana krem. Selepas sejam permainan Gabriel krem. Keeper MSK yang bagus. Oh, Irfan. Admin muji Irfan tu sebabnya berani ke depan guys. Nya berani je. Keluar pun nya akan terbang juga bola ya. Nya akan sentiasa memastikan bola ya si ngaco jaringnya. Ialah Irfan. Semoga Irfan akan terus maju jaya dengan pengalaman kejohanan tu guys. Okey, Bintulu kurang lah menekut, kurang goalkeeper Bintulu tu. Wow, lajunya, laju. Wow. Sepakan gol. Olan pada Razin. Okey. Dapat kepada Farid. Terus dikeluarkan oleh Edri tadi. Bola keluar lagi sekali guys. Wah, bergol lagi sekali. Mukah nun. Bola dikeluarkan oleh Suimau. Dan lontaran masuk. Untuk Bulan Sabit. Fernando Helter sakit telinga Indonesia. Ada pelanggaran dengan Usuimau tadi. Tamat. Keputusan muktamad di situ. Safri Amit Football Club menewaskan pasukan My Soccer Kid dengan 1-0. Jaringan menerusi Muhammad Aiman. Setidaknya memerlukan satu lagi kemenangan untuk hari esok guys. Untuk memastikan setidaknya secure tempat ketiga. Tapi kita perlu ada lagi pasukan. Macam siapa dikepung oleh Litonia sebenarnya. Nangga cerita lo. Mun Safri Hamid menangnya mendahului Soccer Kid 23. Okey, 23. Okey, macam secure. Tapi nya memang di tempat yang 23. Nya di debah My Team dan KB Miri lah. Dua-dua si Datuk menang. My Team 25. 26. My Team 26. KB Miri 25. Udaya Safri Hamid 24. 26, 25, 24. My Soccer turun ke debah nombor 4. Litonia punya menangnya akan 22 poin. Lagi debah Safri Hamid. So esok punya menang lagi. Nya akan challenge poin dengan Safri Hamid lah.
So belum secure guys. Selangkah naik ke atas untuk pasukan Sapri Amit Football Club. Okey. Okey, man of the match. Admin boleh madah. Yalah, betul lah. Muhammad Irfan antara man of the match. Dan Aiman. Dua orang tu. Pemain dari dua pasukan tu. Aiman daripada Sapri Amit dan Muhammad Irfan daripada My Soccer Kid. Jadi dua tu pemain cemerlang sebenarnya. Tapi poin admin lebih kepada Aiman lah. Sebab first half kita dapat naga workout gila daripada Aiman. Okey, walaupun Aiman sedang Ainil, tapi Aiman dapat molah. Dibantu oleh Arafiq juga di situ guys. Sikit lagi game kita orang Sikit lagi game tu orang. Mesti menang. Sikit lagi mesti game. Game tidur awal pukul 7 dah tidur. Lepas isyak tidur. Okey. Dia jangan mau push rank. Jangan mau push rank. Push rank sorry. Okey. Ada. Okey man, good boy man. Okey. Alright guys, kita jumpa lagi guys. Lepas tu